Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jumaat. Hai korang. So aku ada cerita sedikit berkaitan dengan life aku this week, which is this week is the last week for student lah belajar. So next week kita orang dah study week ya. Kita orang dah study week next week. So aku nak cerita something what happened to me this week. Actually this week very tough week for me and my classmate lah, my coursemate. Sebab kita orang ada 3 test dalam 1 minggu, which is contoh saya ada test hari Rabu dan juga Khamis. Rabu 2 test dan Khamis 1 test. Okay lah, tak apalah kan. And you know what, benda yang paling sedih yang saya tak tahulah, mungkin setengah orang fikir macam dan kau buat salah, kau tanggung lah macam tu. But actually hari Rabu malam, which is Rabu malam Khamis, apa tu orang panggil yang kalau tempat kita orang panggil dia macam AJK block buat serbuan macam spot check barang-barang elektrik guys. And korang nak tahu tak, saya kena rampas barang dah, which is iron, multi cooker, periuk nasi. So yeah, I know that that's my mistake. Saya buat masalah, saya buat masalah. And bukan saya seorang, ramai sangat dekat blok saya yang kena. So korang macam mana, yang sedihnya adalah dia rampas kipas. And bila dia rampas kipas, you know, Penang panas. Penang sangat panas. Dan saya tak boleh tanpa kipas. Saya tak kisah tak ada aircon, tapi saya kena ada kipas. And kipas tu sejuk lah kan, berangin. And kipas pun kena rampas. Kita orang mostly dekat situ yang kena rampas kipas semua tak puas hati. Tapi kalau yang periuk apa semua, kita orang okey. Tapi kipas tak. Sebab ada AJK cakap boleh bawa kipas tu. So kita orang bawa lah kipas tu, which is kipas yang stand kat meja tu. So dia cakap tak boleh bawa. Lepas tu dia cakap boleh bawa kipas kepit dekat katil sahaja, which is bagi saya kipas tu not good about the safety. Barang tu tak safety sangat. And for your information, bilik saya ataupun bilik blok tempat kita orang kena, kepala katil dia besi and tebal tau. So bila kita nak kepit tak boleh. And bila besi dia licin tau. Kalau kau kepit dia betul-betul macam tak rapat. Faham tak? Faham tak apa? Tak ada nak tunjuk, tak ada. So memang sedih gila sebab kipas tu. And barang tu kalau ikutkan peraturan, satu barang RM50. And aku ada 3-4 barang. Which is Aku macam walaupun sakit, aku baru beli. Lepas tu mak aku yang belikan iron steam guys, iron steam, periuk nasi di sini, multi cooker di sini. So macam sakit, tapi macam tu lah. So kalau lah kena RM50 satu barang, aku just nak ambil kipas je. Sebab sumpah demi Allah panas, ya Allah. Ya tahu akhirat lagi panas, tahu. Tapi sekarang panas tak boleh weh. Aku tidur memang betul-betul selimut tak pakai. Faham je lah, panas, ya Allah. Allah je tahu panas dia. So sedih sangat lah. Yelah, last week terakhir kena macam tu, kau bayangkan. And ramai yang kena. Bukanlah kita orang bawa periuk apa semua tu untuk kita orang berjimat sebenarnya. Sebab jimat kita orang boleh tak nak nasi, boleh goreng telur. Lepas tu alasan dia voltan tak cukup. Lepas tu boleh jadi lita pintas. So kita orang macam Yelah, kita orang admit lah salah kita orang yang tu. Tapi bak kipas tu
Ada AJK yang cakap boleh, tapi ada AJK cakap tak boleh. Sedangkan daripada first year, kita orang guna kipas tu, tak ada masalah pun. Setiap kali buat spot check bersama Jabatan Keselamatan, lulus. Kipas tu lulus. Dia sekarang ni problem adalah kipas. Kita orang panas. Pegawai-pegawai tak apalah, dia ada aircon, betul tak? So doakan kami ya, supaya kami dapat menuntut hak kipas tu. Kita orang nak kipas. Serius. So itu sahajalah minggu ni. Sangat sedih. Sedih sebab tu je guys. So korang good luck final. Siapa yang ada final, start final dah next week. Rasa ada you dah start final. Good luck. Yang mana minggu depan study week, plan your study well. Remember, study smart, not study smart, not study hard. Okay. Yang paling penting jaga makan, jaga tidur. Benda tu tak jaga, nanti korang cepat penat dan mental korang sangat-sangat down gila lah. And saya cakap kat diri saya jugalah benda tu. So jaga makan, jaga tidur, jaga solat, hubungan dengan Allah sebab kita nak exam, apa-apa buat solat hajat, tahajud. Extra lah tu kan. Macam tu. So tu saja korang. Wish me luck. Dan juga semoga cepat ada pergi kipas. Kalau tak, aku beli yang lain sekarang. Tapi tak boleh sebab kipas tu mahal. Dekat 100 lebih hari tu beli. Ya Allah, pasal kipas. So ya korang, bye bye. Yang mana belum subscribe lagi, subscribe cepat. Aku nanti habis je sem ni, macam-macam video aku nak buat. Tapi subscribe dulu. Subscribe tu kat bawah tu, yang ada loceng tu kan. Ada loceng yang tulis subscribe, kataan subscribe. Tepi dia loceng rasa. Tapi kalau rasa tekan dulu baru keluar loceng. Tapi dekat situ lah, dekat bawah tu ada. Kau tekan je. Tak ada masalah. Tak kena bayar pun. So itu saja pada saya. Bye korang. Assalamualaikum.